Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Puan Yang Terutama Draupadi Murmu, Presiden Republik India. Dan Tuan Yang Terutama Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India, Kerajaan dan Rakyat Republik India berikutan dengan nahas pesawat Air India AI-171 di Ahmedabad, Republik India baru-baru ini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi penetapan dan pelantikan pegawai-pegawai seperti berikut. Pemangku Pesuruhjaya Polis Yang Mulia DCP Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Ali Din untuk ditetapkan dan dilantik dalam jawatannya sebagai Pesuruhjaya Polis. Dan Pemangku Timbalan Pesuruhjaya Polis Yang Amat Mulia SAC Pangeran Anak Haji Muhammad Saifullah bin Pangeran Indra Setiadiraja Sahibul Karib Pangeran Anak Haji Idris untuk ditetapkan dan dilantik dalam jawatannya sebagai Timbalan Pesuruhjaya Polis. Tarikh penetapan dan pelantikan pegawai-pegawai berkenaan berkuat kuasa pada hari Khamis 15 hari bulan Zulhijjah 1446 bersamaan 12 hari bulan Jun 2025. Penerbangan kedua yang membawa 251 jemaah haji negara Brunei Darussalam selamat mendarat pukul 4.59 petang kemarin di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Hadir mengalu-alukan ketibaan jemaah Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara ini. Penerbangan ketiga jemaah haji negara dijadual tiba hari ini pukul 4.30 petang. Terdahulu, penerbangan kedua yang membawa jemaah haji negara berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Hadir mengucapkan selamat berlayar Awang Haji Farhan bin Pihin Orangkaya, Putera Maharaja Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Juga hadir Pangeran Haji Haslin bin Pangeran Haji Ali, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam di Arab Saudi, dan Dr. Awang Haji Aziman bin Pihin Orangkaya Maharaja Kerna, Datuk Paduka Seri Awang Haji Yaakob, Ketua Perubatan Haji. Pelbagai pengalaman dirasai oleh jemaah haji negara sepanjang hampir sebulan berada di Kota Suci bagi melaksanakan ibadah haji. Setentunya pengalaman itu memberikan kesan mendalam kepada jemaah. Kenangan yang tidak dapat saya lupakan semasa berada di Kota Suci Madinah, kerana
senangnya beribadat di sana dan tempatnya pun teratur dan tidak ada perkara-perkara yang sulit. Dan perasaan itu memang anda sabar juga akan balik dalam pada masa yang sama. Suatu hari nanti akan merindukan lagi tanah suci ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, semogalah semua yang hadir ke tanah suci tahun ini akan dapat kembali lagi untuk menunaikan fardu haji maupun umrah insyaAllah. Alhamdulillah, package yang kami ambil memeduli kami. Begitu juga dengan Jabatan Urusan Haji menjalankan tugasan mereka dengan baik. Sebelum kembali ke tanah air, jemaah haji negara yang mengikuti pakej Darussalam Services mengambil peluang menghantar bagasi lebih awal melalui perkhidmatan kargo. Penghantaran kargo di Mekah dijadualkan secara berfasa. Inisiatif ini bertujuan membantu jemaah mengurangkan beban bagasi semasa pulang ke tanah air, sekaligus memudahkan urusan daftar masuk dan perjalanan. Penandatanganan perjanjian bagi Joint Venture Agreement, Land Lease Agreement dan Power Purchase Agreement bagi pelaburan, pembinaan dan pengendalian loji janakuasa fotovoltaik solar 30 MW SPVPP di Kampung Belimbing Subuk menandakan satu pencapaian penting dalam sektor tenaga yang boleh diperbarui di negara Brunei Darussalam. Ia merupakan projek solar terbesar yang diterajui oleh pihak kerajaan melalui kaedah Public-Private Partnership PPP yang menekankan kemajuan negara ke arah mempelbagaikan campuran tenaga dengan menggunakan teknologi bersih yang mempunyai sumber karbon rendah dan merupakan bukti komitmen negara terhadap dekarbonisasi. Majlis Penandatanganan Perjanjian berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Pehin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Projek dijangka meningkatkan kapasiti tenaga boleh diperbaharui ke arah mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30% jumlah kapasiti terpasang daripada tenaga yang boleh diperbarui menjelang tahun 2035. Sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia, Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri mengadakan acara penanaman pokok di Jalan Residensi Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. 26 anak pokok ditanam bagi tujuan mengindahkan lagi lanskap sepanjang Jalan Residensi. Juga diselajurkan acara walkathon sejauh 1.5 km. Sementara itu, Jastri juga akan mengadakan Hari Kitar Semula Senegara pada 22 Jun ini. Orang ramai yang berhasrat untuk menyertainya layari media sosial Jastri. Lebih RM50,000 disumbangkan kepada pelbagai tabung dan badan kebajikan di negara ini. Majlis Penyampaian Sumbangan Derma Kebajikan Anjuran Tokong Cina Bandar Seri Begawan berlangsung malam tadi di sebuah kompleks membeli belah di Manggis. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lau Hau Tek, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara penerima termasuk Dana Pengeran Muda Mahkota Al-Mutadibilah untuk anak-anak yatim, Dana Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, tabung anak-anak yatim dari keempat-empat daerah, beberapa buah sekolah dan pelajar-pelajar yang memerlukan. Juga hadir Tuan Yang Terutama Xiao Jionggo, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat Cina ke negara Brunei Darussalam.
Para penderma darah teratas diraikan dengan Majlis Pengiktirafan dan Penghargaan. Majlis berlangsung di Kementerian Kesihatan. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Imagine Sendirian Berhad. Majlis seumpamanya meraikan 10 penderma darah teratas dalam 2 kategori iaitu 5 penderma darah teratas secara keseluruhan dan 5 penderma darah teratas dalam kalangan belia berusia antara 17 hingga 25 tahun. Antara yang hadir Dr. Dayang Hajah Nur Azian binti Haji Hafneh, Pemangku Pengarah Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Majlis seumpamanya bertujuan menghargai jasa para penderma darah yang banyak membantu dan menyokong bekalan darah di negara ini secara konsisten. 18 pelajar dari tahun 3, 4 dan 5 menyertai peringkat akhir pertandingan Asia Jawi bagi sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta senegara. Pertandingan dikendalikan oleh Bahagian Kegiatan Kerohanian Jabatan Pendidikan Co-Curriculum Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Radio Televisyen Brunei. Pertandingan diadakan di Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengeran Anak Hajah Saleha, Kampung Katuk. Pertandingan bagi kategori tahun 3 dimenangi oleh Siti Nur Ariana Marisa binti Abdul Azim dari Sekolah Rendah Orang Kaya Setia Bakti Kilanas. Johan bagi kategori tahun 4, Nur Fitria Zufairah binti Ramli dari Sekolah Rendah Bengkurong, dan kategori tahun 5 dimenangi oleh pelajar dari Sekolah St. Andrews, Nur Rashidah Syafa binti Idris. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Pertandingan bertujuan meningkatkan penguasaan dalam bacaan Jawi di kalangan pelajar. Lima peserta akan bersaing dalam pertandingan Pidato Kebangsaan 2025 yang akan diadakan kemudian. Diadakan sempena sambutan Bulan Bahasa, pertandingan berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Pada peringkat saringan, 17 peserta membahaskan dan menghuraikan tajuk pidato yang dipilih. Para peserta berpidato mengenai isu semasa yang signifikan termasuk mengenai perkembangan bahasa Melayu, kecerdasan buatan AI, pembangunan ekonomi dan pembangunan kapasiti. Dalam auto pidato saya yang berbunyi, beliau berjiwa Rabbani. Sebagai usaha memupuk budaya membaca dalam kalangan pelajar dan masyarakat, Sekolah Menengah Sultan Hassan menganjurkan sambutan Hari Buku Sedunia 2025. Pelbagai aktiviti menarik dan berinformasi mengisikan sambutan berkenaan, antaranya sesi interaktif bersama penerbit, penulis dan ilustrasi, pertunjukan seni kaligrafi dan pameran buku. Acara turut dimeriahkan dengan persembahan para pemenang pertandingan pidato umum dalam bahasa Melayu dan Inggeris yang dikendalikan oleh Speech Academy Asia Brunei. Sebuah lagi agensi pelancongan diberikan kebenaran mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi tahun 2025. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan agensi tersebut ialah syarikat Hafiz Bru Travel and Tour Sendirian Berhad. Dengan kebenaran tersebut, 36 buah agensi pelancongan diberikan kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 2025. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara dan sebuah kawasan di daerah Blaid menjadi sasaran operasi panyap. Operasi dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melalui bahagian penguatkuasa undang-undang. Semasa operasi di sebuah restoran Mukim Liang, Kuala Blaid, 3 warga negara asing diperiksa dan seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Individu berkenaan dipercayai bekerja menggunakan pas lawatan. Pada operasi di sebuah kedai makan di Mukim Sengkurung dan sebuah kedai runcit di Mukim Pengkalan Batu,
Dua warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Kedua-dua individu berkenaan dipercayai bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Sementara pada operasi di sebuah rumah di Mukim Sengkurong, dua warga negara asing ditahan. Seorang daripadanya dipercayai tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Immigration mansuh, manakala seorang lagi dipercayai bekerja tidak mengikuti jawatan yang tertera di dalam pasport. Semasa operasi di kawasan letak kereta dan sebuah restoran di Mukim Gadong B, dua warga negara asing ditahan dipercayai melakukan kegiatan meminta sedekah. Seorang daripadanya dipercayai bekerja bukan dengan majikan asal setelah gagal untuk mengemukakan dokumen sah. Seorang lagi dipercayai menyalahgunakan pas lawatan. Akibat melanggar peraturan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30, kesalahan membuang sampah di tempat awam, 4 individu dikenakan kompaun oleh bahagian pelesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Afif Hisham bin Haji Azamain, Muhammad Aiman Izzuddin bin Muhammad Isa dan Muhammad Kashri Rawiyani bin Abdul Aji, warga negara tempatan masing-masing dikenakan kompaun RM300. Manakala Milon Hossein, warga negara Bangladesh, dikenakan kompaun RM200. Keempat-empat individu berkenaan melakukan kesalahan di kawasan Pantai Jerudong. Semasa operasi di kawasan letak kereta dan sebuah restoran di Mukim Gadong B, dua warga negara asing ditahan dipercayai melakukan kegiatan meminta sedekah. Seorang daripadanya, individu tersebut diarahkan untuk menjelaskan denda dalam masa 7 hari. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman tidak melebihi RM9,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengungkayahkan perkhidmatan pengujian mudah alih ke atas alat sukat dan timbang di 3 buah tempat iaitu Tamu Kianggeh, Pasar Tani Selayun dan Pasar Gadong. Hasil daripada perkhidmatan berkenaan, unit SDT mendaftarkan 173 unit alat sukat dan timbang. Pengujian mudah alih ke atas alat sukat dan timbang merupakan inisiatif berterusan dengan menerapkan kaedah pendekatan mudah dan mesra pelanggan dalam menjaga hak pengguna. Di samping itu, ianya mempromosikan prinsip perniagaan yang telus dalam memastikan sebarang aktiviti sukat dan timbang yang bertujuan perdagangan adalah mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983, Penggal 151 dan Peraturan-Peraturan Penelitian 1994.